So guys, ini adalah satu barang baik yang korang patut dapatkan. So ini adalah Hoto Pixel Drive cordless screwdriver yang ada total 30 bits. Dan ini actually dia punya casing yang nak buka korang kena twist kan. Dan korang tengok ini dia punya electric screwdriver dah. Hand size, so senang korang nak handle. So ini dia punya 30 mata screw dia. Korang kena pusing sini, ada lagi bawah sini. Ada total 30. So kalau korang nak turn on, korang kena pusing kat atas ada indicator tu off, pusingkan untuk on kan. Okay. So kat sini ada dia punya LED display untuk display dari segi dia punya battery capacity dan juga ada punya level torque. So sekarang ni 0.5 Newton meter. So kalau kau pusing lagi untuk increase lagi dia punya torque, so ni 1 Newton meter, 2, 3, 4 dan 6. So ada total 6 pilihan torque. Dan kalau korang nak operate ni, dia ada dua button. Ini button untuk korang nak screw dalam dan button ni untuk korang unscrew lah. So dia ada dua speed untuk operate screw ni. So tekan slow, dia akan pusing dalam 80 RPM. Dan kalau tekan kuat-kuat, dia akan pusing 200 RPM lagi kuat. Dan juga ada pun ada LED light kat atas sini lah. So mudah kalau korang nak screw ni. Bawah sini ada dia punya USB-C port untuk cas. So cara korang nak pasang dia punya bit ni, dia ada magnet lah. Pilih mana bit yang korang nak. So contoh ni Philips screw punya bit. Tolakkan dan dia akan lekat. Dia magnet pun cukup kuat lah. Skru ni pun bukan sekadar untuk korang nak pasang benda-benda kecil lah. Benda-benda besar macam small furniture. Macam contoh saya nak pasang saya punya kerusi headrest ni pun boleh, tak ada masalah. Pilih 0.5 pun dah cukup laju dah. Dah cukup kuat. Right. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan electric screwdriver ni, boleh dapatkan sekarang.